Hai, ini aku, Juni. Dan ni Poppy. Jom ikut kami explore bandar Jepun yang kami jumpa kat KL. Hari kedua dekat KL, kita ada dekat Empok Mall. Okey, dekat atas ni aku dapat tahu ada thrift camera dekat atas ni, kedai dia. So kita nak tengok. Okey ke tak okey? Jom. Sebelum kita jumpa kedai bandar kamera, kita ada nampak ada kedai bandar baju. So kita berhentilah. Cuci mata je, tak berhenti. Sepatutnya lari pada plan asal. Dan sekarang ada di bandar. Kok ni banyak gila bandar ni. Banyak gila bandar baju, banyak gila bandar yang barang-barang yang terbeli. Sekarang datang. Kita dah jumpa kedai kita. Poppy sudah jumpa dunia dia. Dah apa? Ni sama. Oh, sama. Ni dia aku jumpa bandar jam banyak gila. Jam vintage macam ni. Macam jenis ada Seiko mesti Seiko sini. Harga dia okey lah. Nampaknya Poppy masih stuck di sini. Dia masih mengira-ngira jam. Dari satu almari ke satu almari, dia menilik satu-satu jam yang ada. Abang rasa abang dah jumpa dunia abang, dek. Okay, kita dah jumpa tempat yang kita cari tadi. Jom kita tengok. Okay. Nampak? Banyak gila kan kedua. Guys, kebanyakan kamera dekat sini ada yang boleh guna, ada yang untuk pameran sajalah. Jadi korang kena pandai-pandai lah cari. Kalau jackpot, korang akan jumpa yang masih elok and harga pun okey. Banyak gila view. Ada dalam berapa rak? Dalam banyak sangat. Korang kena datang. Serius korang, kat sini banyak gila kamera untuk di-explore. Dan aku dan Poppy berjam-jam lekat dekat sini tau. Sebab nak tengok satu-satu kamera dekat sini. Tu Poppy tengah explain pasal kamera dekat aku, tapi aku buat-buat faham je lah kan. Macam botol air lah. Yang sukanya dekat sini bukan kamera biasa je kita boleh jumpa. Macam-macam bentuk ada. Lepas tu lens pun ada. Cam recorder pun ada. Lepas tu sarung dia, sarung kamera pun ada. Macam ni aku jumpa satu kamera petak ni bersama dengan bag dia. So aku curious kan apa benda dalam ni kan. Bila buka tengok kamera petak. Weh, aku tak pernah jumpa lagi kamera petak sebelum ni. And tu first time aku jumpa kamera petak. Yang ni pula kamera yang lawa gila. Macam baru lagi. Saya tengok kamera, kita gerak pula ke vinyl record. Kat sini macam-macam record yang boleh korang jumpa tau. Kat sebelah pula ada bahagian game. And macam-macam korang boleh tengok game yang ada kat situ. Ada PS4, ada Nintendo and macam-macam lah ada kat situ. Ni dah menyebabkan mak bapak dulu marah tau. Camping. Cartridge ni. Game ni kalau main kat TV, mak bapak akan marah sebab TV akan rosak. Sekarang kita masuk dekat bahagian mainan pula. Toys. Macam-macam toys ada. Kereta. Bucket rider. Oh, kereta.
Bahagian toys ni pun salah satu section yang aku suka. Banyak benda yang aku dapat jumpa, dan benda yang kecil-kecil yang comel-comel aku dapat jumpa. Tengok ni macam koleksi yang kalau korang memang peminat koleksi ni, korang memang pernah pergi tengok, cari kat situ. Dia patung Minion. dia bukan. Dia cabut-cabut ni. Ya. Gundam King. So if korang nak pergi explore sendiri, korang boleh pergi dekat Monoloop tu, okay?